Sebab ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi kata, kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahru wa kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-dhama'u. Ni hadis Nabi SAW rawahu asy-syaikhan daripada Nu'man daripada Bashir radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah, artinya beberapa banyak daripada yang semaya malam tiada ada baginya daripada semayanya. Berapa ramai di kalangan orang hok bangun semaya pada waktu tengah malam tapi tak ada gapo sekali kali bagi dia, malaikat berjaga. Malaikat ngatuk saja. Ngatuk saja. Malaikat gapo berjaga saja. Dan beberapa banyak daripada yang poso pada siang hari, tak ada gapo boleh kali baginya daripada sesuatu yang boleh hanya sekadar lapar dan dahaga. Kenapa? Kerana isi dalam perut benar haram dan benar subhan. Kalau buat ibadat tak boleh gapo malaikat penat. Kalau jaga malam, bangun maya tahajud tak boleh gapo malaikat jaga. Kalau puasa tak boleh gapo malaikat lapar dan dahaga. Kih gapo? Kih makan benar haram, kih makan benar subhan. Kih makan benar haram dan makan benar subhan. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas kata gana, la yakbalullahu salatam ri'in fi jawfihi haramun. Katanya arti hadis Nabi saning tiada menerima Allah Ta'ala akan semaya seseorang yang ada di dalam perutnya, perut seorang saat itu yang haram. Tuhan tak wi halo, tak terima. Tak terima semaya. Takut lebih ada tak ajar kunut. Gini, maning ni. Tak ajar kunut sah lagi. Tak baca selawat ke atas Nabi ngadalah tujuh awal sah lagi. Tinggal sah lagi. Tak tinggal bagi haram masuk dalam perut ni, takut lagi sebab tak terima dulu kita. Tak terima dulu kita. Buat ibadat buat peri. Buat ibadat buat peri. Puasa peri. Maya peri. Bangun tengah malam, jaga malam, free. Semua free. Tuhan tak terima. Pasal duk bawa barang najis dalam perut tu maya. Duk bawa barang haram dalam perut tu pergi semaya.